Jadi kita untuk memilih pengurusi, jadi kita perlukan satu pencalonan, satu pencadang, satu disokong, ya. Maksudnya mencadang dan penyokong. Jadi kita buka untuk pencalonan pengurusi Taman Air Manis. Saya bagi senarai nama secara rawak untuk makluman semua. Saya sendiri sebagai pengurusi dan tinggalan saya sebelah kiri iaitu Encik Abdul Razak bin Yahya, dan bendahari yang telah saya pilih iaitu Puan Zuraidah binti Syahibuddin. Ketua wanita yang telah calonkan dan dipilih iaitu Puan Nur Syam. Wakil. Lepas tu untuk makluman ya, kebun komuniti. Jadi telah diluluskan 35,000 lah. Dah siap yang buat kat belakang tu. Maksudnya dah siap dengan bangunan, dah siap dengan benih tu semua. Jawatan kuasa ni tinggal menguruskan saja. Jadi untuk mesyuarat kita buat 2 bulan sekali. Masalah lampu di padang permainan Air Manis tu dah siap pun fitting dan dah majlis pasang spotlight, cuma belum hidup je lagi. Itu kita dah mohon lama, baru lulus hujung tahun tadi dan dah pasang pun. Saya nak mohon kepada majlis untuk dipanjangkan hingga ke 6 pagi. Dan masa yang sama saya ada mohon lampu Negeri Selangor solar. Secara lisan dah diluluskan oleh Cikgu Samad, penyelaras dan sahabat penam. InsyaAllah pada hari Selasa telah mendapat tarikh akan buat kunjungan hormat dan kunjungan pekerja kita untuk berjumpa penyelaras dan sahabat penam Cikgu Samad pukul 9 pagi. Kedua, masalah peralatan permainan taman ya terlalu usang dan berbahaya, dan saya pun dah buat report makluman ke majlis untuk diambil tindakan lah ya. Seterusnya masalah pokok-pokok yang tidak diurus. Banyak yang maksudnya dah sampai ke jalan, tengok jalan 411, sebelah jalan tu dah tak boleh lalu lah. Seterusnya simpang depan kita ni kawasan Kemalangan. Kalau perasan bila kita nak masuk je Taman Mana 2 atau Taman Mana 1 nak keluar, tiba-tiba kenderaan datang potong. Jadi dah banyak insiden. Kedai runcit jual rokok, Sarjan Safety dah pergi dah buat tindakan kepada kedai tersebut dan bagi amaran supaya perkara ini tidak ulang lagi lah. Terima kasih kepada Sarjan Safety. Aktifkan semula rodaan sukarela 3 jenayah lah untuk taman kita bagi meningkatkan keselamatan taman kita. Seterusnya pemantauan budak bawah umur ya, bawa motor. Saya tengok makin menjadi sekarang ni ramai. Sampai satu motor 3-4 orang. Saya ingat saya masa bawah Tuan Haji PE dulu, kita ada buat satu surat ke JPJ dan PDRM minta ronda dalam taman untuk mengurangkan benda ni. Tapi walau bagaimanapun mendapat kritikan jugalah kepada orang taman. Kononnya polis dengan JPJ ni dah tak ada benda lain nak disaman. Lepas tu kita cadangan Cik Razak pada saya sebelum ni iaitu aktiviti menyantuni jabatan kerajaan ya. Dan untuk tahun ni saya mencadangkan saya nak aktif untuk baraan raya ya, aktiviti sambutan raya. Kalau ikutkan tahun lepas PKP dulu kita nak Taman Air Manis menjadi sambutan Hari Raya Tun Sabak Benam, daerah Sabak Benam. Tapi oleh kerana PKP, KAV sampai sekarang tak jadilah. Seterusnya untuk aktiviti menziarahi warga ya, yang ditimpa musibah ataupun memerlukan bantuan. Cik Razak mencadangkan agar kita ada satu baju khas ya, baju korporat akan digunakan dan dipakai di waktu-waktu program khusus. Kedua, pasal berniaga di simpang LKS saya mendapat teguran
berkenaan niaga nasi lemak yang kat simpang tu menghalang pandangan kiri dan kanan. Sebab bila dia niaga nasi lemak, dia pasang penghadang panas tu. Ada apa-apa lain nak cakap? Okey, kalau tak ada, saya ucapkan terima kasih kepada kehadiran semua dan di atas input-input yang telah diberikan pada malam ini. Jadi saya tangguh dulu musarat pada malam ini pada hampir pukul 11 malam. Jadi kita tutup majlis kita pada malam ini dengan istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Sibiul Pinang Adap. Kapan saya diberi amanah sebagai